Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mengenai hukum tajwid di dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, hukum tajwid yang pertama adalah pada perkataan innal ladzina kafaru. Kat sini nama hukum dia adalah nun syaddah, ataupun nama lain bagi hukum ini adalah seperti nun tasydid dan nun sabdu. Hurufnya ada dua sahaja, iaitu huruf mim dan nun yang bertasydid. Contohnya ada seperti yang dekat slide ni. Dan yang terakhir adalah cara bacaan. Cara bacaan adalah wajib dibaca dengan dua harakat. Jadi bila kita baca, kita kena memanjangkan dengung dengan kadar dua harakat. Seperti innal ladzina kafaru, innal ladzina. Hukum tajwid yang kedua dalam ayat ni adalah am lam tunzirhum. Hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi ni termasuk di dalam hukum mim sakinah. Ta'rif izhar syafawi adalah mengeluarkan sebutan huruf daripada makhrajnya tanpa dengung. Huruf-hurufnya ada 26 selain daripada huruf mim dan ba. Cara untuk kita kenal hukum ni adalah hukum ni dikenali dengan melihat pada mim yang bertanda sukun di atasnya bertemu dengan kesemua huruf hijaiyah yang berbaris melainkan huruf mim dan ba. Cara bacaan adalah jelas dengan merapatkan kedua-dua bibir atas dan bawah dan membawa suara ke pangkal hidung sekadar untuk meraihkan sifat tawassut. Jadi kat sini kita faham bahawa bacaan tu tidaklah terlalu laju dan tidaklah terlalu lambat. Kita ambil tengah-tengah aja. Sebab tu kita baca dalam keadaan tawassut. Contohnya, am lam tunzirhum, am lam. Okey, baik. Itu sahaja penerangan tajwid dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.